Saya terima satu soalan daripada Tuan Azrino. Salam doktor, boleh tolong explain the pros and cons antara melabur emas digital berbanding kita pegang emas fizikal? Terima kasih atas soalannya. Baik, saya explain simple supaya semua orang faham. Emas digital ni, kelebihan dia mudah beli, mudah jual, semua guna app saja. Tak perlu simpan, tak perlu risau hilang dan boleh mula dengan bajet yang kecil. Tapi kekurangan emas digital, kita tak pegang emas secara fizikal. Maknanya kita bergantung sepenuhnya pada sistem, bergantung pada syarikat. Kalau ada masalah atau sistem tergendala, kita tak boleh keluarkan emas di tangan kita. Biasa pula dengan emas fizikal. Emas fizikal ni kelebihan dia, emas tu memang milik kita. Kita boleh pegang, kita boleh simpan, kita boleh jual atau pajak bila-bila masa sahaja. Kalau krisis berlaku, kalau sistem terganggu, emas fizikal masih ada di tangan kita. Kekurangan emas fizikal, of course lah, kena jaga sendiri. Kena simpan elok-elok supaya tak dicuri orang dan kena disiplin simpan jangka panjang. Jadi, mana lebih baik? Pesan mentor saya, emas terbaik adalah emas fizikal di tangan kerana kekayaan di tangan sendiri dan kita menyimpan nilai sebenar. Akaun Emas Kad yang disediakan oleh Public Code adalah sebagai persinggahan untuk anda kumpul gram demi gram hingga capai berat emas yang anda target. Dan boleh fizikalkan sebagai contoh 10 dinar pertama atau 100 gram atau sebagainya. Boleh bermula serendah RM100, mudah, murah, patuh syariah dan anda dapat emas fizikal di tangan. Dah jelas sekarang? Kalau nak mula simpan emas, nak saya bimbing, boleh isikan borang sign up atau DM saya dan teruskan follow saya.